Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kesopanan dan kesusilaan merupakan prinsip rukun negara kita yang kelima. Kedua-duanya membawa satu pendefinisian yang sama dalam membentuk perilaku manusia dalam kita bermasyarakat pada hari ini. Kesopanan dan kesusilaan membawa satu pendefinisian yang sama demi mengangkat prinsip rukun negara kita yang kelima. Kesopanan yang bersifat eksternal buat diri individu, manakala kesusilaan bersifat internal buat diri individu, kedua-duanya mendukung prinsip untuk membentuk jati diri masyarakat dalam harmoni pada hari ini. Saya Muhammad Zulhafizan bin Nur Hizam, pelajar MPU 3412 Khidmat Masyarakat. Pada hari ini ingin membawa anda untuk kita menyantuni para pesakit yang hadir di Klinik Kesihatan Kampung Bandar. Pada hari ini, saya bersama ahli kumpulan saya merangka satu projek khidmat masyarakat, Camp Diabetes, untuk membimbing dan juga mendekati para pesakit kencing manis di Klinik Kesihatan Kampung Bandar untuk kita membawa mereka ke arah gaya hidup yang lebih sihat. Dalam intipati video persembahan saya pada hari ini, saya telah gariskan 3 objektif utama yang telah saya gariskan melalui penulisan dan persembahan saya pada hari ini. Ayuh kita menelusuri khidmat masyarakat yang telah saya jalankan bersama ahli kumpulan saya melalui Santuni Pesakit Komuniti Sejahtera. Saya Muhammad Zulhafizan, saya MA dekat sini. Okey, pada hari ini tahniahlah sebab semua dapat datang atas anjuran daripada staff-nurse. Kita kena sentiasa untuk update bagaimana cara untuk kita kekal dalam gaya hidup sihat sebagai seorang pesakit manis. Supaya apa? Supaya kod dan kod yang ada kencing manis ni pada satu masa nanti kekal sebagai seorang pesakit. Beberapa orang yang tak tahu lagi apa tu kencing manis. Dia tahu, saya kencing manis, tapi apa tu sebenarnya kencing manis? Sebenarnya ringkasan saya boleh bagi tahu, kalau nanti cucu cicit tanya ke apa, kencing manis ni adalah masalah insulin dalam badan. Setiap manusia yang lahir, kita ada insulin dekat badan kita. Dalam objektif yang pertama ini, pendidikan kesihatan yang diberikan adalah bertujuan untuk mendidik pesakit diabetes yang baru maupun yang lama supaya mereka dapat menjalani kehidupan di masa hadapan sebagai seorang pesakit diabetes yang lebih sihat. Puan, datang kenapa hari ini? Ada camp, betul ada camp tu. Hari ni okey? Ada pening kepala apa-apa tak? Rasa pening. Okay, terima kasih Puan sebab hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah. Nanti kita boleh jumpa ke sana ya. Mari saya jumpa ke sana. Selamat pagi Puan. Okey ke hari ini? Okey. Terima kasih ya datang program kita hari ini. So macam mana? Dapat tak ilmu yang diberi? Dapat apalah ya. Bila pergi, bila tengok macam tu, jantung tu kurang macam tu juga. Jadi kalau ada tanda macam tu, bagi tahu doktor. Sebab kita kena cek jantung juga. Gimana? Tapi kita 2-3 tahun, dia akan nampak tak sihat. Kalau muntah cek berik semua, dia cek gula tinggi. Nanti kita mau test. Memperkasakan nilai kesopanan dalam berkomunikasi bersama pesakit merupakan objektif kedua yang diketengahkan. Bagi orang yang kencing manis, dia tidak bagus minum air suam. Tak bagus minum air suam. Kenapa? Lebih baik dia kata minum air sejuk. Tapi ada ke teori yang mengatakan bahawa air suam itu tidak bagus untuk sakit kencing manis? Tak ada. Air suam tu air sejuk dia tak ada masalah cik. Yang penting air kosong lah. Air kosong lah. Dia makan separuh. Seperti dia satu pakai nasi lah. Balik dia tak garai dulu. Dia pergi lah. Dah dia bisa stop ya. Dari kanan sini pusingkan dia. 2, 3, 4. Betul lurus. Lurus badan kita. Lihat tadi depan. Jadi Puan Suzana, selaku ahli kumpulan saya pada hari ini, boleh terangkan sikit apakah peranan Puan Suzana terhadap khidmat masyarakat kita pada hari ini?
Okey, terima kasih Cik Zulhafizan kerana menjemput saya dalam program Khidmat Masyarakat pada hari ini. Hari ini saya diberi tugas untuk berkaitan dengan penjagaan kaki. Okey, bagi saya penjagaan kaki ini pentinglah bagi pesakit yang mengidapi diabetes mellitus. Okey, kerana tanpa kaki kita tak boleh berjalan, tanpa kaki kita tak boleh menjalankan aktiviti seharian. Jadi Puan Suzana, melalui penyampaian yang Puan Suzana berikan sebentar tadi, apakah mesej yang cuba Puan sampaikan? Okey, kita sebagai paramedik lah yang bertugas di klinik kesihatan, kita diberi amanah untuk memberikan pendidikan, menyampaikan pendidikan kesihatan dan mengajar pesakit bagaimana melakukan pemeriksaan kaki lah di rumah. Ini bagi memastikan pesakit kita sama ada di luar sana ataupun pesakit di klinik dapat melakukan pemeriksaan kaki bagi mengenal pasti sebarang keabnormalan pada kaki, seterusnya bagi mendapatkan rawatan selanjutnya lah di klinik. Di soalan pertama saya kepada doktor, apakah pandangan anda terhadap prinsip rukun negara kita yang kelima, kesopanan dan kesusilaan yang kita ketengahkan dalam program kita pada hari ini? Pada pendapat saya, prinsip kesopanan yang kita kenakan dalam program ini apabila saya sebagai staf kesihatan berpeluang untuk menjantini pesakit, dalam masa yang sama juga memberi pendidikan kesihatan dengan lebih dekat dan efektif. Selain tu, prinsip kesusilaan yang terselah bila kita sebagai kumpulan dapat berpeluanglah untuk menghormati dan menghargai pesakit yang hadir pada hari ini. Betul doktor, saya setuju. Apakah harapan doktor sebagai pegawai perubatan tentang usaha kita pada hari ini di masa hadapan? Harapan saya harap program ini dapat diteruskan dan memberi manfaatlah kepada komuniti, masyarakat, tidak hanya di klinik kampung bandar jugalah. Betul. Dan juga prinsip kesopanan kesusilaan ini tidak pudar dari kita, sepanjang kita berkhidmatlah dalam untuk masyarakat. Betul, saya setuju. Kesimpulan yang saya dapat lakukan pada program khidmat masyarakat saya pada hari ini, prinsip kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan yang kita tonjolkan melalui kita menyantuni para pesakit yang hadir ke klinik kesihatan Kampung Bandar pada hari ini demi mendapatkan ilmu berkenaan diabetes mellitus. Manakala kesusilaan kita serlahkan melalui kita menghormati dan menghargai usaha mereka dapat menghadirkan diri ke klinik pada hari ini demi mendapatkan pengurusan kencing manis yang terbaik. Semua ini adalah hasil kerjasama saya bersama ahli kumpulan saya demi mengangkat 3 objektif utama yang telah kami gariskan demi khidmat masyarakat saya pada hari ini. Dengan ini, kita berharap program ini dapat memberikan impak buat masyarakat, terutamanya pesakit yang menghidapi penyakit kencing manis supaya mereka dapat menjalankan pengurusan penyakit kencing manis yang baik dan dapat meneruskan amalan gaya hidup sihat di masa akan datang. Begitu juga kami selaku petugas kesihatan supaya kami dapat mendukung prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam sepanjang kami berkhidmat demi masyarakat. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Zulhafizan bin Nur Hizam, selaku pelajar MPU 3412 Khidmat Masyarakat buat tugasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.